Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan membuat liputan tentang suasana Islamik di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Gombak. Masjid Sultan Haji Ahmad Shah terletak di tengah-tengah kampus Gombak. Dewan solat di masjid ini dapat menampung seramai 9,000 orang jemaah. Berbagai aktiviti agama dilakukan di masjid ini. Antara aktiviti yang dilakukan adalah seperti ceramah, seminar dan kelas yang berkonsepkan keagamaan atau Islamik. Apa yang menarik di UIA ini adalah dendangan bacaan Asmaul Husna pada setiap jam 8 pagi hari Isnin hingga Jumaat. Pada ketika itu, para pelajar sedang berkusuk-kusuk untuk ke kelas. Seperti sedia maklum, zikir Asmaul Husna mempunyai pelbagai manfaatnya. Logo UIAM sendiri telah melambangkan ciri-ciri Islamiknya. Lambang pertama ialah lambang Al-Quran. Seterusnya lambang Kaabah merujuk kepada prinsip Tauhid. Ketiga ialah 8 kubah yang menunjuk ke 8 arah. Keempat ialah 8 kubah luar. Sekian dari saya, Rafika Mutiasa Musli melaporkan untuk MDK TV.